siapakah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia dahulu. Nampak macam Bukhari itu waham di situ. Sebenarnya berdasarkan beberapa riwayat Bukhari tidak keliru, jelas. Cuma di peringkat awal riwayat itu sendiri menunjukkan macam isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tak jelas lah. Dia ingatkan yang akan mati dahulu tu Saudah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang paling cepat di kalangan kamu mengiringiku ialah yang panjang tangan tu. Jadi masing-masing ukurlah tangan. Didapati tangan Saudah lah yang paling panjang. Sebab dia orang yang besar, tinggi Saudah tu. Jadi antara dia ingat inilah Saudah ni lah yang akan pergi dahulu. Rupanya tidak begitu. Yang pergi dahulu ialah Zainab. Mereka pun masing-masing fahamlah maksud Rasulullah SAW. Tangan yang panjang itu bukan betul-betul tangan ni, maksudnya suka berderma, suka buat kebajikan, suka infak itu. Dari segi suka infak apa ni semua ni, isteri Rasulullah SAW yang lain pun suka juga. Tapi kenapa Zainab itu disebut secara khusus? Sebab dia memang ada pendapatannya sendiri. Isteri-isteri Rasulullah yang lain tu Rasulullah yang bagi. Dia buat kebajikan, orang tu bagi, orang ni bagi. Tapi Zainab itu dia memang bekerja sendiri, dan dia ada pendapatan sendiri. Ini menunjukkan orang yang membelanjakan hartanya sendiri lebih, dari segi kelebihannya, pahalanya lebih. Kalau dia belanjakannya yang suami dia bagi pun boleh juga. Tapi memang itu pun yang dilakukan oleh isteri-isteri Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun daripada mereka yang bersifat kedekut, tidak ada. Tapi Zainab ini dengan cara begitu nampak lebih terselah lagi lah. Dan kalau kita perhatikan apa rahsianya, itulah nampaknya yang berbeza. Dan sebenarnya bukan Bukhari keliru, tak ada masalah keliru. Itulah sebenarnya yang berlaku. Isteri-isteri Rasulullah itu yang keliru di peringkat awal. Lepas tu jelas lah, tak ada apa lah. Barulah mereka tu faham maksud tangan yang panjang tu apa. Kalau kita bahasa Melayu pula, tangan panjang tu macam lain pula ceritanya kan. Tapi ini dalam bahasa Arab.